Finally. Finally. Amboi. Hai geng. Hari ketiga. So semalam aku dapat sekok je. So hari ni aku main repeat lah. Hari ni aku try main dekat tali ayak ni dulu geng. Tengok ada ke tak. Kalau tak ada sekali kita ubah. Aku saja ni nak try ni. Sebab tengok macam menarik. Tak sure lah ada ke tak geng. Sebab ayak banyak. Kita try je lah. Dia punya apa, first cast of the day, dia punya sambaran pun aku tak nampak. Macam dia ambil nafas ke. Sebab ayak tenang ni. Try lah geng. Ada. Tak ada kita cari pot lain. Panas. Spot kedua geng. Baik. Allah, sangkut pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, Maang. Alah. Aduh, hai. Hello, umpan aku dah tarik ni atas lah dia makan. Aduh. Sayang tu ya. Hello, umpan aku dah sampai kat darat dah dia nak makan. Alah, tak kena geng. Apa ikan ni? Nampak macam besar juga. Tak apa. Kita pujuk lagi. Tak mau dah ni. Tak mau je. Pujuk pun tak mau ni. Hai geng. So spot yang ke berapa aku tak ingat dah ni. 5 spot ke 5 aku. Aku try main kat area sini. Ikan yang kemarin aku dapat. So aku repeat sini lah. Try lah tengok geng. Tak sure aku. Sebab tempat lain tak mau makan lah. Sambaran tu ada, tapi dia tak mau makan betul-betul. Macam makan main-main pun dah. So tak apa, aku try kat sini dulu geng. Tengok ada ke tak. Aku jalan lagi. Cuma hari ni aku risau sebab aku seorang geng hari ni. Lepas tu aku pula tak pakai kasut boot. Aku pakai kasut krok lah ni. So risau lah juga sebab semok-semok ni. Tak apa geng, tawakal je lah. Alright, dah sampai dah. Kita try dekat sini dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini ayak laju geng. Tapi itulah, aku kena cari tempat-tempat yang macam hampa tengok video aku kemarin kan. Video aku tu tempat yang ayak yang tenang. Ni macam hampa tengok kat depan aku ni kan. Depan aku ni ayak tenang je. So haruan dia akan berkumpul dekat situ. So aku try je lah baling-baling. Mana nak tahu kan, ada saiz-saiz kemarin juga. Dia tak mau meletup kan. Takkan tak ada sekok kat situ. Tak ada geng. Kita try tengok belah sini.
Silau geng. Dia ikut je. Yes. Boy, dia ni punya yang dia ikut. Alhamdulillah guys, ikan yang pertama untuk hari yang ketiga pada tahun 2026. Kecil ya geng. Sebab tadi aku baling tadi, nampak dah tadi dia ligan. Alright guys, ni dia ikan pertama untuk hari ni. Sebab ni kecil ya geng, aku lepas balik lah. Thank you brother. Selamat membesar. Nanti besar makan umpan aku lagi. Bye bye. Mantap guys. Alhamdulillah. Jom kita cari lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Penat geng mengai ni. Itulah, dalam masa yang sama kita boleh exercise lah. Macam aku ni, aku berjalan. Dapatlah turun sedikit lemak aku di dalam badan. Okey ni, macam depan tu geng kan. Kat sini ada samai-samai. Lepas tu kat tengah-tengah tu kalau hampa nampak dalam video, kat situ tak ada ayak yang apa orang kata, arus yang derah lah. So kita try je kat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selalunya samai-samai macam ni kira tempat favourite aku lah geng. Aku memang suka baling-baling tempat macam ni. Orang kata kalau selalunya akan sangkut, aku kisah apa, janji aku strike dulu, sangkut kira kemudian. Dia tak mau meletup geng. Meletup kat situ kan. Confirm saiz tu. Hari ni tak ada angin langsung geng. Berpeluh aku ni. Macam tak ada geng. Kan. Allah. Aku dah agak dah. Aduh. Dia kata dah kat situ mesti akan ada juga sekok. Tak dekat betul geng. Sayangnya. Tak apa, kita cuba lagi. Aduh. Aku dah agak dah geng. Memang confirm akan ada kat sekok. Tak ada aku duduk belah sana, dia tak mau makan. Aku baling belah sini baru nak makan. Tengok saiz macam ada saiz juga. Hai. Tak syok bang kalau sekali makan bang. Makan lagi bang. Woi. Sekali makan ni kan. Lepas tu tak marah. Ui nah.
Ui nah. Sedap geng, sekali makan ni. Aku tak mau ni. Nak kata kena mata ke, tak kena lagi. Tak kena geng. Aduh geng, miss. Dia ada kat depan tu. Alah, dia tangkap tak kena. Oh kali. Dia ada geng, dia tangkap tak kena tadi. Macam kasak geng, macam kasak. Oi, dia tak marah dah. Oi, takkan tak marah bang. Jangan sekali makan bang, tak syok bang. Oh, ada sekali makan geng. Sekali makan ni lah yang kita tak skor ni. Dia sambak tak kena tadi, bukan makan betul lagi umpan aku. Lepas sambak-sambak hilang. Alright geng, sampai dekat spot yang kemarin aku dapat sekok tu, yang besar tu. So aku try main kat sini dulu. Macam biasa geng, aku ni cukup risau semak-semak ni. Hei, bismillahirrahmanirrahim. Baik. Okey, nampak gayanya aku kena baling belah sana juga lah geng. Kita tengoklah. Mana nak tahu ada pengganti dia. Duduk dekat tempat yang sama. Miss banyak geng. Baru naik sekok ni. Last. Lepas tu aku nak pindah spot. Alright, tak ada geng. Kita lajak depan lagi. Letih berjalan geng, letih berjalan. Allahu Akbar. Aduh. Kasak tu geng, kasak. Ayah. Aku ralik tadi, aku nak tengok belakang. Aduh geng, rugi. Aku duk tengok belakang aku tadi. Tak tahu pula dia nak makan. Alah, hai. Kasak kot tu. Selalunya macam tu lah geng. Bila aku ralik ya, masa tu lah dia akan makan. Bila aku get ready macam ni, tak mau pula dia nak makan. Tak lekat lagi geng, hampa tengok tu. Pasal Ipoh ni. Kasak tu. Aduh hai. Pindah spot lagi geng. GoPro stop recording. Why? Siapa aku dibuli teruk sangat ni? Stresnya aku. Dia ada kat situ tapi dia tak mau makan. Woi. Teruk aku kena bully ni geng. Sumpah teruk ni. Hai.
Hai. Dah kena buli sangkut pula. Sekok ni. Rosak elok. Finally. Amboi. Hai. Oh. Alhamdulillah. Amboi. Ada saiz geng ni. Tengok. Ada saiz. Berapa kali geng aku kena buli geng. Mantap. Tak terkira geng, tak terkira. Memang banyak kali aku kena buli. Mantap guys. Ikan kedua, alhamdulillah. Thank you brother. So ikan ni kita akan lepas balik lah geng. Right. Nanti besar makan lagi umpan aku. Aku lepas dekat sini geng. Thank you. Bye bye. Laju dah panang. Right guys, mantap. Jom kita cari lagi. Tengok dah geng. Berapa kali dah aku kena buli. Makan tak kena. Makan sembat tak lekat. Gila-gila ceng. Ni baru lekat. Tu pun pasal aku nampak ayak dia berala tu kan. Nampak dia bergerak. Tu dia makan tak. Kita cari lagi geng. Penat aku ada masa 10 minit lagi ni. Yes, ikan yang ketiga geng. Tapi alah comelnya. Alhamdulillah. Ikan ketiga curut lah geng. Sah ikan pertama tadi. Tapi apapun, mantap, tak gumpau. Right guys. Ikan ketiga geng. Alhamdulillah. Thank you brother, cepat besar. Nanti dah besar nampak aku makan umpan aku lagi tau. Right. Kita lepas dia geng. Hey. Alright tu. Okey. Kuat lagi geng. Mantap. Alhamdulillah geng, ikan ketiga. Tapi kecil je lah. Saiz-saiz curut. Jom kita cari lagi. Bismillah. Right geng, aku rasa aku kena slow-slow patah balik dah. Sebab sekejap kalau gelak sekejap geng, bahaya balik kat aku. Aku jalan jauh ni. Sekejap aku tunjuk kat hampa je. Right, tak ada lah geng. Jom kita slow-slow patah balik. Simpan barang dulu. Tapi dalam masa yang sama sekejap aku akan try sikit-sikit lah. On the way balik ni kan, try lah lempak bohong dulu. Ok, so kalau hampa nampak aku jalan dekat pokok depan sana tu. Belakang pokok tu lagi bawa motor aku. Jom ni aku berjalan ni. Sebab tu aku nak kena gerak awal. Sekejap kalau gelap, sekejap aku tak nampak jalan. Lampu pun aku tak bawa.
So macam biasalah, aku akan try dulu. Mana nak tahu ada ikan yang keempat yang sudi menjamah umpan aku. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. Alright gang, Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat malam dah lah gang dah ni. Alright, jadi sampai sini je lah video aku. So untuk hari yang kedua ni aku berjaya membawa naik 3 ekor. 2 ekor curut dan sekor tu ada saiz juga lah gang. Tapi aku miss call banyak gang. Miss call banyak sungguh. Taklah banyak sangat kan, dalam 5 ke 6 kali jugalah. Tapi alhamdulillah lah geng, ada juga hasil untuk hari ni. So sampai sini je lah video aku. Kita jumpa pula di next video yang akan datang. So geng, jangan lupa like, share, subscribe dan kita jumpa pula di video akan datang. Assalamualaikum.